Saya nak buat mesej ni kepada Ketua Polis Negara, kepada Timbalan Ketua Polis Negara. Saya ni merupakan bekas anggota polis. Saya dapat latihan 9 bulan di Pulapah Negeri Sembilan. Sepanjang saya dapat latihan daripada cikgu undang-undang dan cikgu kawat saya, terutama cikgu undang-undang saya, tak pernah sekali pun cikgu undang-undang saya, Puan Rohana seingat saya, bagi tahu dekat saya, dalam apa saja keadaan pihak polis ini, jangan buat ataupun adakan benda yang tak ada. Tak ada. Dan saya yakin semua pegawai dan anggota polis diberi latihan yang sama, yang mana kalau ada, kita siasat. Kalau tak ada, jangan diada-adakan. Tetapi hari ini ada satu insiden yang berlaku kepada saya, yang mana saya rasa galat. Saya rasa kecewa. Kenapa saya cuba diperlakukan sebagai seorang penjenayah besar, jenayah berat, sehingga hari ini berbuah-buah kenderaan datang rumah saya, kepung depan rumah saya, yang mana saya tak tahu apa tujuan dan motif dia. Atas kesalahan apa? Atas jenayah apa? Sebab perkara ni pernah berlaku tahun lepas, apabila sekumpulan anggota polis dan RSDN dalam dekat 30 orang datang rumah saya pada hari Jumaat pukul 5 petang, yang mana menjebu rumah saya, menggeledah rumah saya, menyita apa yang mereka nak sita, termasuklah akaun bank dan juga semua kenderaan saya, atas yang mana amlah gagal menghantar, mengisytihar income tax. Saya ditangkap, saya direman di dalam lokap Jinjang setahun pada bulan 6 Jun 2024. Pada bulan Disember pukul 1 pagi saya telah didatangi oleh sekumpulan polis, berbelas-belas orang pegawai dan anggota polis. Satu pagi menangkap saya, yang mana atas tuduhan kononnya saya ini songlap dana orang awam. Kemudiannya besok saya dibawa untuk direman oleh pihak polis, dan Ketua Polis Negara pada waktu itu mengeluarkan kenyataan bahawa saya telah ditangkap, disiasat kerana telah songlap dana orang awam. Laporan berita menyatakan bahawa siasatan dibuat kerana saya ini songlap dana orang awam. Jadi semua media melaporkan apa saja yang dikeluarkan oleh Ketua Polis Negara pada waktu itu. Tapi sampai sekarang tak ada pertuduhan dibuat. Sebaliknya dah setahun semua kenderaan saya telah diserahkan kembali kepada saya. Semua akaun bank, geran tanah, geran rumah, semua kenderaan diserahkan balik. Tidak ada pertuduhan dibuat ke atas saya. Jadi pengalaman itu telah memberikan saya satu pengajaran bahawa dalam keadaan hari ini, kalau Faizal Halim boleh kena simbah asid, kalau Yusuf Rota boleh kena naya, apatah lagi saya, dan apatah lagi rakyat Malaysia yang lain ini. Bermakna siapa saja boleh dikenakan walaupun perkara itu tak ada. Jadi hari ini kepada pihak Ketua Polis Negara, Timbalan Ketua Polis Negara, saya yakin Ketua Polis Negara dan Timbalan Ketua Polis Negara tidak tahu apa yang berlaku hari ini. Saya yakin Ketua Polis Negara dan Timbalan Ketua Polis Negara tidak tahu ada satu kumpulan yang mana cuba untuk menangkap saya, yang berkemungkinan besar saya yakin untuk perangkap saya dengan jenayah yang saya tak buat pun. Saya tak buat pun. Hari ni saya terlajak tidur. Saya bangun pukul 1.07 minit. Dah azan dah, tak sempat nak pergi solat Jumaat. Jadi saya turun, isteri Mami Onang bagi tahu, dia kata pagi tadi lebih kurang dalam pukul 11.44 pagi ada 2 buah motosikal yang berlega di hadapan rumah saya, yang menunjuk ke arah rumah saya, dan kemudiannya mereka parking, berbincang, dan kemudiannya mereka ambil gambar rumah saya. 2 lelaki bermotosikal. Ni saya nak tunjuk video dia. Ya,
Ambil masa sikit. Saya harap Ketua Polis Negara dengan timbalan Ketua Polis Negara tengoklah. Okey, ini motor yang pertama. Ini motor yang pertama. Okey, itu motor yang kedua. Dia menunjuk ke arah rumah saya. Okey. So kita tak tahulah polis ke orang awam ke, kita tak tahu. Kemudiannya mereka berkumpul di tepi ni, di hadapan rumah saya juga. Okey. Sebuah motor parking. Okey, sebuah motor Sekejap. Sekejap. Okey. Kemudiannya mereka berhenti di ujung. Pak, untuk mengambil gambar rumah saya. Okey, mengambil gambar rumah saya. Jadi saya agak kecewa dan agak galat kepada Ketua Polis Negara, timbalan Ketua Polis Negara, sebab sepanjang saya involve dalam politik, dalam sosial media ni, tak pernah sekali pun saya melarikan diri. Jika ada apa-apa siasatan, pihak polis panggil, saya akan bagi kerjasama. Saya tak lari macam orang lain, sampai lari sembunyi ke apa, tak ada. Saya akan hadir bagi keterangan. Cakap saja, saya akan bagi. Cuma budi bicara bila nak pergi. Tapi bila diperlakukan sebegini, saya agak galat lah. Adakah saya ini penjenayah berat? Adakah saya ini telah melakukan jenayah sodomi? Adakah saya telah melakukan jenayah simbah asid? Adakah saya telah melakukan jenayah yang mana memerangkap orang dengan letak dadah dan senjata api? Jadi apa yang berlaku hari ini agak mendukacitakan saya lah. Yang mana kebimbangan bukan saya saja, tetapi isteri dan anak-anak saya. Jadi saya tahu bermakna ada pergerakan yang dibuat. Bila saya tengok, saya cek motor, memang anggota polis lah. Saya dah cek, memang betul itu adalah anggota polis. Jadi polis apa? Siasat untuk apa? Saya tak tahu. Sebab kalau DeFi, pengalaman saya, kalau DeFi Bukit Aman, kalau DeFi Bukit Aman, mereka akan telefon saya. Kalau siasatan berkenaan dengan atas sultan ke apa, mereka akan telefon saya. Sebab mereka tahu saya tak pernah lagi pun. Dan saya akan angkat, saya akan bagi kerjasama. Saya yakin semua ni pun tahu. Betul? Engkau orang pun semua tahu. Tak pernah lagi pun. Timah labuk lagi lah. Tapi bila buat macam gini, dia mendatangkan satu kebimbangan bukan saya saja, termasuk isteri dan anak-anak. Okay. Jadi tadi, and then saya keluar lah. Saya keluar dalam pukul 3. Pukul 3 petang saya keluar. Gimana? Saya ada mesyuarat hari ni. Untuk makluman semua, hari ni saya mesyuarat proklamasi orang Melayu dengan Tun Mahathir. Jadi mesyuarat dengan Tun Mahathir lah. Ni gambar gini lah. Gambar gini mesyuarat dengan Tun Mahathir. Itu sekat belakang. Mesyuarat proklamasi orang Melayu. Dalam pukul 4 petang. Dalam pukul 4 petang, Mami Onang, isteri saya ni, isteri saya lah, sebab nak tuju pada Ketua Polis Negara dan timbalan Ketua Polis Negara ni, isteri saya telah memaklumkan kepada saya bahawa ada polis ramai depan rumah. Bermakna siang tu, pagi tu mereka riki rumah saya, dan kemudiannya mereka datang ke rumah saya. 3 buah kenderaan pacuan 4 roda, 2 buah MPV, 1 kereta sedan dan 2 buah motosikal. Punyalah banyak tu kenderaan tu. Saya tak tahu jenayah apa yang saya buat, tetapi kalau dah 3 4x4,
2 MPV, 1 sedan, 2 motor, bermakna saya ni betul-betul telah melakukan satu jenayah yang besar. Jadi saya minta dengan orang rumah saya bagi gambar 2 buah pacu 4 roda. Ni depan ni kereta yang kena amla tu. Satu di seberang jalan, satu depan kereta, blok. Satu seberang jalan, satu depan, blok. Dan ujung sana juga sebuah kenderaan dan juga 2 buah motosikal. Jadi saya tak tahu saya melakukan jenayah apa, yang mana orang rumah saya tak keluar. Sebab saya bagi arahan kepada isteri saya, Mami Onang, tak payah keluar. Sebab kalau Yusof Rota pun boleh diperangkap dan saya tak ada kat rumah, kemungkinan besar ianya akan merisikokan isteri dan anak-anak saya. Jadi saya ni bekas anggota polis. Saya pun ada kawan-kawan polis ramai lah. Saya cuba dapatkan maklumat. Difahamkan yang datang tadi tu daripada dinai jenayah berat. Dinai jenayah berat, antisom, pemerdagangan manusia. Jadi saya terkejut. Mungkin sebab itu mereka datang dengan ramai, sehingga melibatkan dinai jenayah berat dengan antisom, pemerdagangan manusia ni, yang mana menggambarkan saya telah melakukan satu kesalahan yang besar. Saya tak pernah terlibat dengan jenayah besar-besar ni, tak ada. Tapi kalau begitu keadaannya, bermakna mungkin ada sesuatu yang dirancang. Jadi saya cuba dapatkan maklumat. Sebab bila pemerdagangan manusia ni bermakna kes berat lah. Pemerdagangan manusia boleh sosma, boleh ditahan sosma. Ingat kaum pemerdagangkan manusia ni boleh ditahan sosma. Saya yakin Ketua Polis Negara, Timbalan Ketua Polis Negara tak tahu operasi yang mereka lakukan hari ini di depan rumah saya. Saya yakin. Sebab ini operasi sulit yang mungkin ada pihak-pihak tertentu yang nak menginai saya. Yang mana hasil daripada maklumat saya, mereka telah meletakkan satu keadaan jalan cerita yang mana saya ini terlibat dengan pemerdagangan manusia berkaitan pelacuran. Yang mana ada saksi bagi tahu saya ini membekalkan pelacur. Jadi oleh kerana ada saksi bagi tahu saya ini bekalkan pelacur, jadi atas kenyataan saksi ini mereka nak tangkap saya supaya saya boleh ditahan di bawah sosma. Kepada Ketua Polis Negara, Timbalan Ketua Polis Negara, saya ni anak perempuan 5 orang, betul tak? 5 orang anak perempuan. Yang bongsu saya ni autism. Kalau saya ni buat bisnes pelacuran, bermakna saya ni betul-betul bapa yang tak guna lah. Sebab saya ada 5 orang anak perempuan. Wallahi wabillahi watallahi, saya tak pernah terlibat dengan mana-mana organisasi jenayah kumpulan terancang ke, tak terancang ke, bisnes haram ke, jual dadah ke, apatah lagi pelacuran. Jadi apa yang berlaku hari ini, perkara yang dirancang ke atas saya ni, satu perkara yang saya rasa Ketua Polis Negara dan Timbalan Ketua Polis Negara perlu jalankan siasatan dalaman, mengenal pasti semua yang terlibat, yang cuba menginai saya, meletakkan barang bukti palsu untuk mengenakan saya, supaya saya boleh ditahan di bawah sosma. Guys,
Ini hampir berlaku kepada saya lah. Yusuf Rota 9 bulan 10 hari. Orang lain lagi saya tak tahulah. Jadi sebenarnya hari ni siapa saja pun boleh menjadi mangsa lah. Siapa saja. Ini satu perkara yang tak boleh diterima lah. Dan saya yakin ramai pegawai polis, anggota polis pun tak berkenan dengan perkara ni. Sebab semua anggota polis dan pegawai polis dididik siasat dengan adil. Nak dakwa dengan adil. Nak hukumlah dengan adil. Kalau tak ada bukti, jangan letak bukti. Jangan belanja lah. Tak ada siapa yang akan terlepas. Semua akan diadili dunia dan akhirat. Tak ada siapa terlepas. Apatah lagi kau menginai orang. Jadi saya harap Ketua Polis Negara, Timbalan Ketua Polis Negara, come on lah, jalankanlah siasatan dalaman. Jalankan siasatan dalaman. Cari mana-mana pegawai ataupun anggota yang cuba ni buat benda yang bukan-bukan ni. Sebab saya bagi tahu, kalau saya ni nak bantuan, nak ambil keterangan, bagi tahu, saya akan datang. Tapi jangan buat macam ni. Jangan buat macam gini. Jangan. Ini inai orang. Jangan inai orang. Orang ada anak bini, tahu tak? Saya ada anak bini tau. Anak 5 orang. Dalam masa 3 tahun ni, berapa banyak kesesaraan dah saya dengan anak-anak alami tau. Kena 16 tahun, apa pun tak ada. Kesesaraan tu bukan pada saya tau, pada anak bini tau. Ni nak buat naya lagi ni. Nak buat dengan cerita palsu pula, supaya boleh sosma, supaya boleh simpan lama, supaya tak boleh bercakap. Jangan jadi bacul. Anwar Ibrahim, engkau jangan jadi bapuk lah, Noah. Engkau lawan dengan aku depan-depan lah, gampang. Farhash, engkau lawan depan-depan lah. Kau jangan jadi gampang. Kalau engkau koyak, berhentilah. Kalau tak tahan dengan mulut aku ni bercakap, sama lah. Tapi jangan gunakan benda yang bukan-bukan ini nak menginai orang macam kau inai Yusuf Rota. Termasuklah Nangoy pun. Kalau kau koyak, kau tak payah cerita lah. Janganlah duduk sembang kencang. Koyak sikit, simbai sit. Berani depan-depan lah. Berani depan-depan. Orang ada anak bini, tahu tak? Tak kena pada anak bini kau. Kita desak pihak polis jalankan siasatan dalaman, cari. Jangan mencemarkan imej PDRM. Cukuplah, dulu-dulu ni dah cukup tercemar dah. Kena report dah. Kena report dah, ya. Koyak ni dua. Bukan pasal boleh report sebab ada ancaman, bukan. Pihak polis kena jalankan siasatan dalaman. Dalam kes ni, pihak polis kena jalankan siasatan dalaman. Sebab saya yakin Ketua Polis Negara dengan Timbalan Ketua Polis Negara tak tahu. Mereka tak tahu.
Ada. Pakai aircon baru. Dah, aircon baru. My name Azri. My name Azri. My name Azri. Okey tak? Suara dengar tak? Clear tak suara? Boleh? Pakai ukur Boleh Clear, Alhamdulillah. Isap ukur je. Tak adalah guys. Tak patutlah. Kalau patut ke saya tanya saya? Patut ke saya tanya korang? Kau rasa betul ke tindakan tu? Salah. Kita bercakap pasal politik, kita kritik, kita lawan lah macam tu. Ini buat live sendu, cakap tak ada orang nak dengar, lepas tu orang dah maki amun, lepas tu kau gunakan mereka ni nak inaya. Tak boleh. Salah. Siapa saja yang terlibat takkan terlepas. Jangan inaya orang, jangan ambil hak orang, jangan inaya orang. Mana-mana pegawai polis, anggota polis, engkau tahu salah, engkau kena bagi tahu salah ni. Jangan ada-adakan benda yang tak ada. Tak boleh. Kalau betul aku salah, lain cerita. Macam mana rakyat nak percaya dengan pihak polis kalau benda-benda macam gini kau buat digunakan untuk musuh politik? Macam mana rakyat nak percaya pada polis kalau digunakan polis ini untuk menekan, menangkap, menahan musuh politik? Tak boleh. Ini sampai deny lah, anti-som lah, pemerdagangan manusia. Gila. Plan dia tangkap, lepas tu macam itu aja lah. Tangkap, lepas tu keluar surat khabar kerana pemerdagangan manusia terlibat dengan sindiket pelacuran. Rakyat ni pula baca, oh dia ni rupanya terlibat dengan pelacuran. Kau tak fikir ke kau inai orang ni? Anak-anak aku kecil-kecil lagi tu, perempuan semua tu, dia pergi sekolah oleh kerana orang yang tak tahu ni baca, oh bapak dia ni terlibat dengan pelacuran. Kau rasa macam mana tu? Cuba kau fikir. Anak-anak aku perempuan semua tu, kau kenakan aku, trap, buat perangkap, lepas tu keluar surat khabar kononnya aku ni ditangkap kerana pelacuran. Orang yang tak tahu apa-apa tu baca, bagi tahu kat anak dia, ni bapak dia ni terlibat dengan pelacuran. Cuba kau fikir tu. Jangan jangan monyet, jangan. Tak ada kerajaan yang kekal. Tak ada kerajaan yang kekal tau. Aku nak bagi tahu tau. Kau rasa boleh kekal selama-lamanya ke? Tak boleh. Tapi saya dapat suspek lah di belakang ni lah. Kau rasa? Kau orang rasa? Kau orang rasa? Cuba teka. Dia macam ada satu pasukan khas lah. Ada satu cerita tau. Cerita ni bukan cerita Chennai. Cerita ni cerita Mexico. Saya pernah tengok lah dulu. Ini cerita Mexico lah, filem. Ini filem, bukan movie episode, ni filem. Ketua polis Mexico tu, dia
Dia ketua polis yang korup lah. Ketua polis Mexico ni, negara Mexico. Dia ketua polis negara Mexico yang korup. Jadi ada satu ni, dia ni pejuang rakyat, revolution rakyat Mexico. Revolution rakyat Mexico. Jadi dia lawan tu. Dia lawan ni lah government tu, kerajaan Mexico tu. So kerajaan Mexico ni gunakan polis Mexico ni untuk matikan musuh-musuh seteru dia. Jadi pejuang rakyat Mexico ni dia teruk lah kena. Dia teruk sebab dia gunakan polis Mexico. Tetapi oleh kerana pejuang rakyat ini, dia tak berhenti, dia lawan. Akhirnya ketua polis Mexico tu sendiri yang melawan dengan pejuang rakyat ni. Dia lawan dengan pejuang rakyat. Jadi pejuang rakyat ini, dia, saya tengok lah episod dia kan. Lepas tu adalah kawan-kawan dia yang mati, dah kena bunuh apa semua. So dia punya war dengan ketua polis Mexico tu, sehingga kan dia mendedah kan bahawa ketua polis Mexico tu pelacur. Dia bagi tu ketua polis Mexico ni pelacur. So ketua polis Mexico ni koyak. Dia koyak. Ketua polis Mexico ni dia koyak. Jadi oleh kerana dia koyak tu lah, maka dia rancang sesuatu kepada aktivis masyarakat Mexico ni. Macam tu lah cerita lebih kuas tengok. Oh, saya ingat cerita Mexico tu. Tajuk dia Al-Popo ke apa lah? Al-Popo ke Al-Popo kot. Al-Popo ke Al-Mimi, tak ingat. Al-Popo ke Al-Mimi, lebih kurang lah. Aku ni ni aku nak bagi tahu korang lah. Aku ni, selagi mana aku bernyawa, aku akan lawan korang ni. Aku tak takut dengan korang. Aku akan lawan korang. Aku akan lawan. Faham? Siapa pun aku akan lawan. Salah aku akan lawan. Bukan aku lawan orang yang tak salah aku lawan, tak. Sebab salah lah aku lawan. Sebab aku pegang pada amar ma'ruf nahi munkar. Betul aku kata betul, salah aku kata salah. Lawan Anwar Ibrahim, wajib. Dia zalim. Samalah kita semua. Amar ma'ruf nahi munkar. Selagi mana aku bernyawa lah. Jadi kalau kau rasa kau nak tutup mulut aku, kau boleh buat lah macam-macam. Tapi selagi aku hidup lah, aku akan lawan lah. Selagi aku ada nyawa ni, aku akan lawan lah. Aku tak peduli pun. Faham? Jadi serap ketua polis negara, timbalan ketua polis negara, tolong siasat. Siasatan dalaman. Siapa yang terlibat ni? Siapa yang terlibat ni? Pergi rumah lah. Siapa? Kenapa? Sampai 3 4x4, 2 MPV, 1 sedan, 2 motor. Kenapa? Deny ada, anti-som ada. Apa benda ni? Takkan bercakap live ni pun jenayah besar dah sekarang ni. Oh, rupanya cakap live ni dah jadi jenayah besar. Bapuknya Anwar, kau penakut lah Anwar. Lepas tu budak-budak AMK acah-acah buat report. Kau suruh Anwar saman aku lah. Suruh Anwar saman lah. Suruh Anwar saman. Tak kena pada engkau tak apalah, kena pada adik-beradik engkau. Kau tunggulah. Jadi ginilah guys, macam saya cakap, betul kita kata betul, salah kita kata salah. Selagi mana kita datang ni, kita bawa kebenaran, kau jangan takut, kau jalan je. Kau jalan, Allah dah jaga dah. Dia dah kata dah, dia dah janji dah, dia lindung kau jalan je. Dia lindung kau. Macam hari ni lah, sebenarnya pergi meeting, dia orang memang nak tangkap tu, tapi dah Allah tutup penglihatan yang spy tu. Yang dalam kereta tu, dalam kereta tengah tunggu tu, Allah tutup pemandangan dia. Dia tak nampak dah keluar rumah. Dia orang daripada pagi kat rumah tu. Tu Allah, bantuan Allah lah. Tak bantuan Allah tu saya tanya korang tu. Duduk dalam kereta, spy, skodeng. Allah tutup, tak nampak yang dah keluar dah. Dah sampai dah YKP, dah jumpa dengan meeting dengan Tuan Mahathir dah.
Yang saya bagi tahu dekat Tun tadi, saya bagi tahu dalam mesyuarat belakang masyarakat Melayu, saya bagi tahu Tun dan yang lain, saya nak minta Tun doa untuk saya Tun, keselamatan saya dan keluarga Tun. Tadi Tun pukul 4 petang, pasukan pegawai dengan anggota polis datang rumah saya Tun. Mereka nampak macam nak tangkap saya Tun. Saya tak tahu jenayah apa yang saya buat tu, tapi daripada laporan yang saya dapat, ada pegawai dinai, ada pegawai anti-som, pemberdagangan manusia. Saya tak tahu jenayah apa saya buat tu. Tun senyum je. Saya bagi tahu kat Tun. Bagi tahulah, kan? Minta doa Tun. And then habis mesyuarat tadi, ramailah borak, ada beberapa orang lah. Ada Tan Sri tu kata, bro, kau jangan balik dulu. Kau jangan balik dulu. Biar dia orang cari kau. Kau jangan balik dulu. Teruk. Semua marah. Semua marah. Tak ada siapa yang tak marah lah. Sebab kita bercakap politik. Bercakap politik. Bercakap. Bukan ada kontrak pergi tumbuk orang ke, pergi turun pukul cekik ke, bukan macam Rafizi kena ke, kena suntik ke, kena tak ada. Kita bercakap je ni. Cakap. Buat live, buat VTT, betul tak? Buat VC, bercakap. Bercakap lawan bercakap lah. Cakap terror sangat. Menteri komunikasi dia punya, Jcom dia punya. Kan banyak korang ni. Cakaplah dengan aku lawan. Jangan gunakan bukan-bukan pula main gotong. Penguatkuasa pula. Janganlah ikut. Lawan lah. Ni lawan cakap ni. Lawan lah. Ini gunakan penguatkuasa. Penguatkuasa pula pergi ikut. Kan bodoh tu. Kan mangkuk tu nama dia. Takkan kau sanggup jadi banduan ni? Penguatkuasa sanggup jadi banduan? Sebab apa naik pangkat? Bodoh sangat. Nak ikut cakap si banduan jenayah libat ni. Dia jijik lah. Dia jijik. Jangan monyet. Jangan. Aku cakap kau jangan monyet. So sebalik lah. Sebuah VTT, lepas tu sebalik lah. Sebalik rumah. Jadi saya tak tahu lah. Kalau dia nak tangkap ke, itu hari pun pukul 1 pagi kan. So dalam keadaan sekarang ni, saya berserah diri pada Allah je. Saya berserah diri pada Allah. At least saya dah sampaikan. Walaupun melalui ilah ni pun saya yakin Allah yang bukakan pintu hati korang ni, nak dengar, nak percaya, tak percaya, itu Allah yang gerakkan. So kalau apa-apa jadi pada sen, korang tahulah. Inilah satu lagi penginayaan yang mana berlaku seperti mana Yusof Rota. Inilah. Inilah satu lagi. So tak tahulah kalau nak tangkap malam ni ke besok ke, saya tak tahulah. Kan, tapi at least saya dah buat live, saya dah bercakap, saya sampaikan, and then terpulang kepada rakyat. Cuma saya nak bagi tahu, boleh berlaku pada siapa saja. Dia boleh berlaku pada siapa saja. Kalau Yusof Rota pun boleh, saya pun hampir ni, apa tak lagi kau orang. Syarat Ketua Polis Negara dan Timbalan Ketua Polis Negara siasat. Saya pun dah maklum tadi Tuan Rafiq. Tuan Rafiq cakap boleh buat live, cerita, explain, supaya tahu dululah, kan? Tahu dululah. Korang ni kan, saya tak adalah nak cakap besar, tapi perjuangan yang saya buat ni, dia bukan sikit tau. Lawan Anwar ni bukan suka-suka. Melibatkan wife, melibatkan anak-anak. Bukan, kita anak semua perempuan ni, kan? So, cuba minta Allah lah, pertolongan Allah lah. Apa lagi saya nak minta? Minta Allah lindung lah. Alhamdulillah Allah lindung lah. Sampai hari ni Allah lindung. Lindung saya, lindung Mami Ona, lindung anak-anak. Alhamdulillah Allah lindung, Allah jaga. Dan Allah yang bagi kegerunan kepada mereka. Kita ni buat tugas kita. Kalau kita dah tahu kita mampu tapi kita tak buat, kita khianat lah pada amanah ni. Engkau tahu engkau boleh buat tapi engkau tak nak buat sebab engkau takut, engkau khianat pada amanah. Kau khianat lah. Aku tak nak jadi pengkhianat, kan? Kita kena yakin tu Asma Husna dia punya. Dan hari ni, kalau kau nak berfikir, hari ni yang hitam sedang lawan dengan yang putih. Hitam lawan dengan putih. Kalau siapa yang faham lah.
Peperangan ini dia bukan semata-mata di alam nyata je, termasuklah yang gaib pun. Satu lawan satu, hitam lawan dengan putih, hak ataupun batil, kalau kau nak berfikirlah. Sebab itu kita ni tak ada daya upaya selain daripada pertolongan Allah. Tak ada daya kita ni guys. Hak, batil, putih, hitam semua kena balik pada Allah. Tak ada daya. Mereka akan buat macam-macam sebab mereka percaya dengan benda tu, dengan mendatang Allah tu. Sebab tu Anwar kata Firaun ada jasa. Sebab tu Anwar kata Firaun ada jasa, sebab dia percaya. Kita tak percaya. Sebab tu saya cakap lagi, ni pengasingan. Ni pengasingan ni. Termasuklah pegawai polis, anggota polis yang bersekongkol dengan Anwar Ibrahim. Kau tak lepas lebih. Kau nak pergi mana lebih? Kau nak pergi mana? Kau terlibat, kau tahu dalam kes Yusof Rota, kau tak lepas. Kau rasa boleh lepas ke? Kau nak lagi mana? Kau nak lagi mana? Jangan monyet. Cerita apa? Monyet makan cili tu kan? Jangan. So, itulah saya punya perkongsian untuk malam ni. Jadi saya tak tahu apa nak berlaku, seserah pada Allah. Jadi saya akan terus bercakap juga. Saya tak takut, saya akan bercakap. Cuma nak bagi tahulah, kita dalam waktu-waktu yang sukar, yang getir lah. Ya, mungkin mereka berkuasa, mereka ada kuasa, mereka boleh tak ada kuasa yang kekal pun. But kita yang tahu ni, kita kena berjuang. Kita mesti berjuang, mesti berani untuk ambil sedikit risiko, tetapi dengan bijaksana. Dengan bijaksana. Saya mati lawan Anwar Ibrahim. Kenapa saya mati lawan Anwar Ibrahim? Sebab ni lah punca segala kerosakan ni, Marwah Israel ni. Jadi kepada MK, kau suruh Anwar Ibrahim saman aku. Kau pergi cakap Anwar Ibrahim saman aku. Jangan pergi buat report je, menyusahkan polis buat apa? Sikit-sikit gunakan polis. Sama lah ni, nak tutup mulut aku, buat cerita supaya boleh masuk sosma. Betul tak? Pemandangan manusia dia boleh sosma. Nak sosmakan aku lah. Aku tahu semua ni. Kau jangan ingat aku tak tahu. Aku tahu. Kau jangan ingat aku dah cakap. Dengan aku ni meja bercakap, dinding bercakap. Bukan nak belagak, tetapi kita ni, yalah, tentera Allah mestilah tolong kita. Kau ingat tentera Allah tu tak tolong kita ke? Kau orang pakai setan, mana nak tolongnya? Pakai jin bukan Islam. Kau orang pakai jin, pakai setan. Itu pasal kena bodoh je. Habis ketua kau orang pun mengunyit, lubang kunyit kau tala, kau ikut sokong Datuk Seri. Padahal kunyit ni, mak bodohnya kau orang ni. Memang bodoh lah. Aku tak. Kau sama juga ke macam ni? Ingat no kunyit-kunyit, no kunyit, no. Okey. Blogger Wan Muhammad Azri Wanderis atau Papa Gomoh yang ditahan polis tengah malam tadi bagi membantu siasatan di bawah akta hasutan sudah dibebaskan. Pempengaruh itu ditahan reman sehari selepas Mahkamah Magistrate yang bersidang di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD dan Wangi di sini menolak permohonan reman polis untuk menahannya selama 4 hari. Peguam Muhammad Rafiq Rashid Ali yang mewakilinya memberitahu Malaysia Gazette, Papa Gomoh akan dibebaskan pukul 2 petang pada 26 Oktober lalu. Polis memohon tahanan reman selama 4 hari, namun mahkamah menolaknya dan hanya membenarkan dia direman sehari. Saya hujahkan isu yang dibangkitkan adalah berkaitan politik dan tidak melibatkan mana-mana pihak. Jadi tiada keperluan anak guam saya ditahan sehingga 4 hari, ujarnya ketika dihubungi.
Menurut Muhammad Rafiq, Papagomo disiasat di bawah Seksyen 4-1 Akta Hasutan, Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia, SKMM, dan Seksyen 505-B Kanun Kesesaan iaitu kesalahan menyebabkan ketakutan dan kegentaran awam. Media melaporkan, Papagomo yang menggunakan akaun Facebook bernama Ser Azri dilaporkan ditahan kira-kira jam 12.30 tengah malam dan dibawa ke IPD Damwangi. Pempengaruh dan pengkritik kerajaan, Wan Muhammad Azri Papagomo atau lebih dikenali sebagai Ser Azri telah ditahan PDRM jam lebih kurang 12.30 awal pagi pada 26 Oktober, kata peguam itu dalam satu kenyataan ringkas. Pada 30 April 2024, Papagomo pernah ditahan oleh polis selepas didakwa mengeluarkan kenyataan hasutan terhadap Sultan Ibrahim Iskandar sebagai Yang di-Pertuan Agong dalam satu video yang tular. Selain itu, pada 27 Ogos 2025, beliau dijatuhi hukuman 30 hari penjara oleh Mahkamah Tinggi kerana menghina dan mengabaikan injunksi mahkamah berkaitan kes saman fitnah yang difailkan oleh bekas Ketua Polis Negara, Tan Sri Razaruddin Hussain. Kredit artikel kali ini diberikan kepada portal rasmi Malaysia Gazette. Sekian, terima kasih.